Piala Thomas adalah ujian pertama untuk slogan Tangkis 30 di Horsens. Apabila Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz mengambil alih kepimpinan Persatuan Badminton Malaysia BAM tahun lepas, beliau telah memperkenalkan satu pelan tindakan yang dinamakan Tangkis 2030. Antara matlamat terdekatnya ialah untuk mengembalikan status Malaysia sebagai kuasa besar badminton dunia bermula dengan merampas semula Piala Thomas 2026. Ia satu sasaran tinggi, namun timbul persoalan mengenai keupayaan skuad negara menamatkan penantian 34 tahun untuk menjulang trofi kejuaraan pada kejohanan yang akan bermuka tirai esok. Atas kertas, misi Malaysia dianggap berat berikutan prestasi kurang memberangsangkan bahagian perseorangan lelaki. Dengan ketiadaan pemain yang konsisten dalam kelompok 10 terbaik dunia, berbanding kuasa besar seperti China, Indonesia, malah negara yang sedang meningkat naik seperti Perancis. Perseorangan utama negara Leung Jun Hao yang menghuni ranking ke-25 dunia masih bergelut untuk membentuk prestasi konsisten. Manakala Justin Ho dan Aidil Soleh Ali Sadikin masih dalam proses menyesuaikan diri di pentas tertinggi. Kehadiran pemain profesional Li Zijia yang berada di ranking ke-82 dunia boleh dianggap sebagai cahaya di hujung terowong berdasarkan pengalaman dan aura tersendiri yang boleh menjadikan anak kelahiran kedai itu sebagai pencetus kemenangan jika berada pada tahap kecergasan terbaik serta keupayaan untuk memikul tanggungjawab jika diturunkan sebagai perseorangan ketiga. Kekuatan Malaysia terpaksa dialihkan kepada gandingan negara yang dibarisi nombor 2 dunia Aaron Chia So Wee Yik, diikuti oleh Man Wei Chong, T Kai Woon dan bergu profesional Goh Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani. Tugas berat memang jelas dipikul segmen bergu dengan mereka perlu memastikan 2 mata disumbangkan dalam setiap pertemuan bagi menampung kelemahan di bahagian perseorangan. Malaysia yang diundi dalam kumpulan B bersama Jepun, England dan Finland dilihat mampu merebut 2 tempat teratas sekaligus melangkah ke suku akhir. Jepun yang juga juara edisi 2014 merupakan pencabar terdekat dengan membariskan bergu lelaki berpengalaman Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, Kakeru Kumagai, Hirako Nishi dan Takumi Namura, Yuichi Shimogami. Bagi perseorangan pula, Jepun mempertaruhkan keupayaan pemain ke-9 dunia mereka, Kodai Naraoka, Koki Watanabe, juara terbuka Switzerland 2026 Yushi Tanaka serta Yudai Okimoto. China pula selaku juara bertahan bagaimanapun dilihat tidak lagi memiliki faktor gerun seperti edisi sebelum ini dengan meletakkan figuran nombor 1 dunia Shi Yuqi sebagai tonggak utama manakala pemain lain kurang konsisten di samping gandingan kelima dunia Liang Weikeng Wang Chang yang hanya meraih 1 gelaran musim ini, iaitu Terbuka India 2026. China diundi dalam kumpulan A bersama juara 2022 India, Kanada dan Australia. Edisi kali ini bakal mengukur keupayaan tuan rumah Denmark yang akan turun tanpa Victor Axelsen yang mengumumkan persaraannya baru-baru ini. Dengan pencabar terdekat ialah Taiwan dan Korea Selatan, serta Sweden dalam kumpulan C. Peranan utama dipikul pemain ketiga dunia Anders Antonsen dibantu bergu berpengalaman Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Taiwan menggabungkan pengalaman pemain ke-6 dunia Chao Ten Cheng, juara All England 2025 Lin Chun Yi, serta kekuatan bergu pemenang pingat emas Sukan Olimpik 2 kali Wang Chi, nama pasangan terkini Chiu Siang Chia. Indonesia pula boleh dikatakan pasukan terbaik dalam edisi memburu gelaran ke-15 dengan membariskan pemain perseorangan Jonathan Christie, Anthony Sini Sukaginting, manakala kekuatan bergu pula disandarkan kepada pasangan ketiga dunia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Pasukan itu turut diperkuatkan dengan bakat muda meningkat naik seperti Alwi Farhan serta gandingan bergu Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Palevi Isfani yang mencuri perhatian di Sukan C Thailand 2025 sekaligus meletakkan Indonesia antara pilihan utama untuk muncul juara. Diundi dalam kumpulan C, Indonesia akan berdepan Perancis, Thailand dan Algeria. Dengan Perancis dijangka menjadi pencabar
terbesar mereka. Diterajui adik-beradik Popov, Kristo dan Toma Jr. serta juara perseorangan lelaki Eropah 2025, Alex Lenia. Skuad Perancis berpotensi mencipta kejutan, lebih-lebih lagi selepas menamatkan dominasi Denmark dengan menjuarai kejohanan badminton berpasukan lelaki Eropah 2026 di Turki. Walaupun tanpa peloton, Malaysia masih menjadi pilihan untuk melangkah ke suku akhir buat kali pertama sejak edisi 2010 Piala UBA. Diketuai M. Tina, skuad wanita dibarisi Kelek Shana, Wong Ling Ching, Siti Zulaika Muhammad Azmi serta pemain profesional Go Jin Wei. Manakala bahagian bergu pula menampilkan gandingan Ong Sin Yi, Carmen Ting, Nurakila Maisara Ramdan dan Lo Zi Yu serta Chong Ji Yu. Dalam kumpulan B, Malaysia bakal berdepan Jepun yang diterajui juara dunia perseorangan wanita 3 kali Akane Yamaguchi, diikuti Turki dan Afrika Selatan. Sementara itu, China tampil sebagai pilihan utama untuk meraih gelaran ke-17 dengan membariskan Wang Ziyi dan Cheng Yufei, selain pasangan bergu Liu Shenshu dan Tang Ning. China diundi dalam kumpulan A bersama tuan rumah Denmark, India dan Ukraine. Ketiadaan pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Paris 2024, Gregoria Mariska Tunjung, menyaksikan Indonesia yang juga juara 3 kali akan bergantung kepada pemain ke-6 dunia mereka, Putri Kusumawardhani, untuk memimpin cabaran dalam kumpulan C bersama Taiwan, Kanada dan Australia. Korea Selatan pula kembali sebagai pencabar utama dengan diketuai An Se-yong diundi dalam kumpulan D bersama Thailand, Bulgaria dan Spanyol.